Super excited as first time mother yang akan beraya with my baby. Puan Nur Fatin ni adalah pesakit saya di mana beliau adalah ibu yang hamil untuk pertama kali. Beliau sebenarnya buat check up monthly di klinik kesihatan tetapi berhasrat untuk bersalin di Aurelia Hospital. Jadi beliau datang untuk berjumpa saya. Masa check up dengan Dr. Hana, she assessed me and found out that actually I tak boleh proceed untuk normal delivery lah, which is my pelvic bone condition is quite sempit and tak boleh nak tampung my baby size. Selepas berbincang dengan Puan Fatin ni, dengan risiko-risiko yang saya bagi tahu dekat dia tu, dia bersetuju untuk terus kepada pembedahan disebabkan dia pun faham tentang risiko yang bakal dihadapi sekiranya proses bersalin secara normal ini tidak berjaya. She's very friendly. They explain saya one by one tentang saya punya pregnancy risk and my medical condition. Ada momen yang paling tersentuh actually because she's the one who hold my hand start daripada awal proses sampailah habis, and she's the one also yang congratulate me masa baby I keluar. I wish I boleh celebrate this raya and coming raya with complete family members.